Setiap hari pohonlah kepada Allah, hadiahkanlah kami satu tempat di dalam syurga untuk kami masuk bersama dengan kumpulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kami melangkah kaki bersama dengan rombongan Muhammadur Rasulullah yang tidak ditimbang amalannya dan tidak disiksa mereka walaupun sehari. Pohonlah kepada Allah selama mana pintu taubat belum ditutup, selama mana mata kita masih melihat dan nyawa masih berada di dalam badan. Mohonlah kepada Allah, kata Nabi SAW, syurga Firdaus, kerana ia adalah syurga yang paling tinggi. Bumi ini bukan tempat tinggal kita. Kita ada duit, letakkan duit di tangan kita, jangan letak di hati kita. Kita ada rumah besar itu kita hidup di tangan kita sahaja, jangan sampai masuk ke dalam hati. Kerana tempat tinggal ataupun kampung halaman kita adalah suatu tempat yang bernama syurga. Dunia ni berapa lama tuan? Dunia sekejap je tuan. Sekarang usia kita sudah 30, usia kita sudah 40, usia kita sudah 50. Apa yang kita inginkan? Sebahagian daripada kita inginkan kalaulah boleh kita hidup selama-lamanya dalam dunia ni. Betul? Ada orang dia meminta dalam hati dia, dia kata kalaulah Allah tambah lagi 10 tahun. Benar tuan-tuan? Ada orang dia minta dalam hatinya, sekarang umurnya 50, dia kata kalaulah Allah hidupkan aku lagi 20 tahun. Manusia menginginkan hidup selama-lamanya. Itu yang menggerikan kita.